Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak tunjuk suasana kampung di Malaysia dekat korang. Tapi disebabkan ramai sangat yang ikut kampung miskin kan. Jadi kita bagi intro macam ni lah. Ya, hari ini saya nak tunjuk dekat korang suasana kampung miskin di Malaysia. Betul ke benda yang mengatakan yang kampung Malaysia ni miskin? Orang miskin sahaja duduk di kampung. Benda ni rasanya semua dah tahu sebab before this pun beberapa kali saya pernah cakap pasal benda yang sama. Okay. Benda ni salah. Siapa yang buat tagline tu memang sangat-sangat salah. Okay. Ada yang kata yang miskin lah, yang dah tak mampu lah, yang dekat bandar dah tak ada tempat baru ingat kampung dan no. Okay. Ikut tujuan hidup kita. Kalau kita boleh teruskan hidup di kampung, silakan hidup di kampung. Tapi kalau kita ada pekerjaan yang lebih penting, contoh kita ada kerja kerajaan or anything, dan kerja kita tu di luar kawasan bandar. Jadi of course we need to go to di luar kawasan kampung. Jadi semestinya kita kena pergi bandar untuk bekerja kan. Tapi yang mana duduk kampung tu pun itu bukan tak bermakna diorang tak ada kerja tau. Ada je kerja. Ada yang setengah sekolah ni di kawasan kampung. Setengah hospital klinik ni di kawasan kampung. Bukan semua dekat bandar kan. Jadi come on lah guys. It's normal. Ada yang duduk kampung tapi kerja doktor, kerja engineer. Why? Sebab syarikat dia dekat dengan kampung. Okay. Korang tengoklah kat Malaysia ni walaupun nama kampung kan. Satu rumah ada berapa aircon. Okay. Lepas tu satu rumah ada yang ada vending machine lagi kalau kita nak beli air or anything. Tak payah susah-susah ada. Okay. Rumah walaupun rumah kayu ada astro. Setiap rumah ada kereta. Okay. Lepas tu kat kampung ni sekarang ada banyak sangat pembangunan rumah-rumah baru. Sekejap lagi kita akan tengok lah ya. Yang ni yang rumah lama dah. Rumah yang biasa-biasa lama. Bahagian belakang ni, kan belakang rumah-rumah ni, kejap lagi saya akan tunjuk dekat korang. Kat situ ada banyak sangat rumah baru. Sebab tanah lot kat situ baru hari tu diorang start jual. Kan jadi bila dah habis jual ni, diorang buatlah rumah. Kat sini pula orang kampung biasalah. Bagi saya orang kampung sangat-sangat pandai, sangat-sangat bijak. Sebab nampak ni, dia tanam bunga kantan and then dia jual. Jual satu kuntung tu RM1. Dia bagi nombor telefon sekali lah. Saya tunjuk kat korang halang-halang kita tanam promote sekali. Tengok dia punya bunga kantan tu, Masya Allah cantiknya, sangat-sangat segar sekali. Ya, kat bandar kalau nak jumpa ni RM2.50 ada, RM3.50 pun ada. Lagi-lagi time nak dekat raya, diorang tahu kita banyak guna kan. Satu kuntung tu RM3.50, RM4.50. Okey kat bandar lah, tapi kat kampung tak murah saja. Dia ambil depan kita, potong depan kita. Bunga kantan tu baharu harga RM1 sahaja. Sangat-sangat berbaloi lah ya kiranya. Lepas tu rumah kampung ni, kalau korang tengok depan belakang ni macam banyak pokok, jangan terkejut. Sebab kat kampung biasalah, tanah tu banyak. Buat rumah dekat tengah-tengah, depan belakang boleh tanam pokok-pokok buah boleh. Pokok durian tu kira pokok buah jugalah kan. Semuanya sama saja, namun dia sangat-sangat seronok lah ya. Sebenarnya bila kita rasa hasil daripada kebun kita sendiri, rasa macam wow, lain sangat rasanya. Sebab saya pernah tanam cili. Bukan apa saya yang tanam, saya yang tanam. And then saya buat tambal dia. Rasa dia sedap tu macam lain macam. Lagi satu kita rasa macam puas je. Sebab ialah pokok tu kita tanam sendiri. Kita yang siram sendiri. Dia rasa lebih rasa berbaloi gitu. Ni dah rumah-rumah yang baru. Yang tadi saya cakap tu kat sini memang semua rumah baru. Sebab tanah lot ni sebelah ni dia macam kawasan hutan lah juga. Bukan hutan tau, tapi macam semak samun. And then bila dah bersih-bersihkan, kemas-kemas, lepas tu jual tanah lot. Lepas tu orang beli, sekarang dia orang buat rumah. Yang ni kalau korang nampak 4 rumah yang colour dia sama, yang ni rumah sewa lah. Okey, ada yang buat untuk rumah sewa, ada yang buat untuk memang dia nak duduk. Tapi kebanyakan yang buat ni untuk rumah sewa sebab diorang duduk kat kawasan lain. Cuba bila dengar diorang nak jual tanah, diorang pun datang lah beli tanah. And then buat rumah sewa. So kira macam pandai, pintar tau. Dia buat duit pun. Dia beli tanah, dia bagi orang duduk rumah sewa. And then last rumah tu still jadi rumah dia kan. Orang yang sewa tu last like macam just hidup untuk sementara waktu sahaja. Dia bayar-bayar lah. Semua bukan jadi milik dia. Rumah jadi milik owner kan. Kira bagus sangat-sangat. Bagi saya suka orang macam itu. Dia berfikiran terbuka. Dia jadi pandai, rajin nak cari duit. Kira bagus kan. Okey, lepas tu yang ni, rumah dah ada dah. Tapi owner tanah ni dah tanam buat rumah lagi dah kat tanah sini. Jadi dia jadikan kebun. Jom kita tengok kat kebun ni dia tanam apa je. Dari jauh kita boleh nampak dia ada tanam cili. Jom kita tengok je. Okay, jom kita tengok.
Nampak ni dia ada tanam cili. Dia tanam tapi tak ambil. Lagi satu, cuaca sekarang ni panas. Sini dia jadi macam tu lah, kering kan. Lepas tu dia ada tanam bendi jugalah. Pandai ni, rajin ni, Masya Allah. Tanah kampung ni senang nak jaga pokok. Kalau kita tanam kat tanah kampung, senang nak jaga. Tak payah siram apa. Kadang lupa nak siram sehari. Esoknya Alhamdulillah masih fresh lagi. Tapi yang ni maybe dia tak siram kot. Ataupun memang dia yang tak nak, dia saja je tanam. Nampak ni. Terung pun ada. Kira bagus, rajin sangat. Dia menanam bercucuk. Tanam kat sini berkebun. Kira bagus lah kan. Okay. Jadi yang kata miskin tu tak miskin. Orang tengoklah rumah dia ada dekat kawasan lain. Mai beli tanah dekat sini. Beli untuk apa? Sebab beli untuk kita nak simpan. Tanah ni harga tak turun ya. Harga tanah sentiasa naik. Jadi jangan terkejutlah kalau nampak ramai orang lebih memilih beli tanah daripada beli kereta baru. Kereta, iPhone, semua tu setiap tahun ada model terbaru. Jadi bila kita beli tahun ni dengan harga 10,000, maybe dalam 4-5 tahun kita hanya dapat dalam 4,000 macam tu. Tapi kalau tanah kita beli hari ni 10,000, 4-5 tahun akan datang nanti dia akan jadi 15,000, 16,000. So tampak orang yang pandai, yang betul-betul berfikir secara bijak, dia takkan beli benda yang macam kereta, telefon model terbaru. Dia akan beli tanah dengan emas. Gitu. Ini diorang tengah buat proses pembinaan rumah. Ada tanah yang masih kosong, ada tanah yang rumah dah siap sampai owner pun dah siap duduk sekali. Ada rumah yang dalam proses. Semua ni ikut owner masing-masing lah kan. Okay, kita tak komen lebih. Jadi kat sini simple je. Kenapa saya tunjuk? Sebab saya nak bagi tahu yang orang kampung di Malaysia, semua orang kampung kan, kami bukan tak mampu. Kami bukan miskin. Okay, kami bukan miskin. Tapi sebab kami suka akan suasana kampung. Kami suka vibe kampung. That's why kami pilih untuk hidup di kampung berbanding hidup di bandar. Ada setengah orang dia memang suka sangat-sangat bandar. Dia nak 24 jam duduk bandar. Silakan. Okay. Itu bergantung kepada cita rasa masing-masing. Bergantung kepada faktor pekerjaan. Okay. Benda ni simple je. Sangat-sangat simple. Macam mana gaya hidup di bandar, begitulah gaya hidup di kampung. Namun yang berbeza hanyalah persekitaran sahaja. Okey, persekitaran sahaja yang berbeza. Yang lain semua lebih kurang je. Semua sama je. Okey, jadi come on lah guys. Anggap benda ni benda yang simple, benda yang chill, benda yang kita boleh relax. Tak perlu nak jadikan isu dan lain-lain. Okey, jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.